Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak tunjuk dekat korang kampung miskin di Malaysia. Bukan saya yang kata miskin ya, tapi korang lah sebab selalunya korang kan selalu kata, ini ke kampung miskin tu, ini ke kampung miskin tu. Come on guys, saya tak kisah right? Video macam mana sekali saya tunjuk satu rumah ada 10 kereta sekalipun korang still kata, ini ke kampung miskin, ini ke kampung yang kamu kata. Kalau kat negara kalau kat kawasan kami, kampungnya lebih cantik, lebih mewah. Tapi kami kata kampung sederhana. Oh my God. Saya tidak pernah kata ya yang kampung ni semua kaya-kaya. Tidak. Setiap kampung ada orang yang setengah kaya. Ada orang terlebih kaya. Ada orang sederhana. Mungkin tapi kita tak boleh lah nak kata kau ni miskin lah. Apa kata lagu tu. Tak baik tu cakap macam tu. Tak kisahlah kampung tu orang kaya. Kalau orang miskin sekalipun, kita tak boleh nak kata macam tu dekat orang tu. Kita tak tahu mungkin itu je yang orang tu mampu buat. Dia tak mampu lebih. Maybe itu je rezeki yang Allah bagi kat dia. Ataupun maybe baru sekarang ni dia start berusaha. Sebelum ni dia main-main. Kita kena fikir secara positif lah guys. Kita ni kan manusia yang baik-baik. Jadi of course lah kita kena jadi positif. Ni saya nak beritahu korang, nak share satu benda lah dengan korang. Once kita jadi negatif, trust me, sangat-sangat susah ya nak jadi positif balik. Dia akan mengambil masa yang sangat-sangat lama. Itu pun kalau kita betul-betul nak jadi positif balik lah. Kalau kita sekejap negatif, sekejap positif, memang tak akan jadi. Dan bila you asyik negatif kan, ianya tak sesuai untuk you juga. Akan membebankan you juga, bukan orang lain. That's why, kalau boleh, sebelum diri tu nak terjebak dengan persekitaran yang negatif ataupun syaitan hasut, better banyak-banyak kan beristighfar. Okay? Macam yang tadi saya bagi tahu, once you jadi negatif, sangat-sangat susah lah ya nak jadi positif balik. Okay? Lepas tu, kat sini nak bagi tahu juga, kalau you rasa macam tempat ni tak okey, video ni tak sesuai, you tak boleh nak tengok video ni. More better you skip, okay? More better you skip. Because bila you start skip, you terus tengok, benda tu akan buatkan you rasa macam, bencinya, tak sukanya. And you akan start kecam orang, buat benda yang lain, benda negatif, dan benda tu mungkin akan menyakitkan hati orang lain. Bila ianya menyakitkan hati orang lain terasa, kita tak minta maaf dengan dia dah tak boleh dah. Sebab kita tak suka kan dengan apa yang dia buat. Jadi kita dapat tambah dosa kita sendiri je lah. That's why saya kata more better, you guys just like macam tak suka skip. Tak suka skip. Tak suka skip. Buat macam tu je. Percaya kepada saya, buat macam tu, korang akan sentiasa positif. Minda korang akan okey, sehat. Orang yang negatif selalu ni, minda dia tak sehat. Saya bukan nak kata apa, tapi jujurlah, yang tu tadi secara benda yang kita belajar sikit-sikit kan, share pula dengan korang. So, orang kata ada ilmu tak boleh kedekut. Kita ada ilmu, kita share kat member kita. Kita share kat kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita share kat orang lain. Macam tu. Okay, now kat sini, cakap pasal kampung miskin, sebelum-sebelum ni pun saya pernah buat video dan korang sendiri pun tahu macam mana suasana kampung di Malaysia. Korang sendiri pun dah nampak, dah tengok, macam ni. Macam ni kan. Okay, sebab ni saya bawa korang jalan-jalan kat kampung lagi. By the way, sekarang ni dekat kampung tengah musim durian tau. Jadi korang pergi mana-mana kampung sekalipun, kalau kampung tak ada pokok durian, bau dia semua rebak. Semua bak sangat-sangat masuk je kampung macam wanginya bau ni. Wanginya. Lah bau apa? Bau buah kesukaan kita lah. Lagi satu. Durian kampung ni walaupun orang kata durian yang paling murah kan. Tapi jujur sedap. Durian bagi saya semuanya sedap. Kecuali durian Melanda lah. Durian Melanda saya tak suka. Lain semua durian kan saya suka. Durian hitam, durian Musang King, durian kampung sekalipun semua saya suka. Tapi ada setengah orang dia tak suka durian kan. Tak apalah yang tu ikutlah cita rasa. Yang korang pun nampak kat sini kat Malaysia, tak kisahlah rumah tu macam mana sekalipun, aircon ada, Astro ada, kereta ada, motor ada. Kira lengkap. Package lengkap dah tak ada dah. Yang tertinggal-tinggal tak ada ni. Semuanya siap. Lengkap. Tak perlu nak kata apa-apa lagi dah.
Okay? Jadi, bila semuanya lengkap macam ni, kita nak duduk kat rumah kita ke, nak duduk kampung ke, selesa. Dan lagi satu, cakap pasal bil pula. Cakap pasal api dengan elektrik, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi, kita tak perlulah nak kata, aku kena berhijrah kat bandar sebab kat kampung ni tak ada air. Tak ada alasan macam tu. Kecuali kalau alasan tu betul-betul membutuhkan. Macam, alasan tu betul-betul kita perlukan. Okay? Macam, contoh. Kita ni kerja kerajaan. Tiba-tiba kita duduk kampung. Tiba-tiba dapat kerja dekat KL, dekat bandar. So, kita kenalah pergi kerja kat sana. Kan takkanlah nak tolak, asyik tolak je bila nak kerjanya kan. That's why, tu adalah salah satu contoh lah ya. Lagi satu, kalau rasa macam, tak boleh lah. Aku nak tolak juga kerja dekat bandar tu. Sebab aku nak duduk kampung. Kita bukan apa. Kita takut kerajaan ni dah akan offer kerja kat you sekali je. Lepas you habis graduate. Lepas tu, tak ada dah dia nak offer. Offer pun lama sangat kita kena tunggu. That's why more better. Bila dulu kerja kat sana and then baru minta tukar. Gitu. Macam mak long saya dulu. Dulu lah kan. First dia dapat kat bandar juga. Dia terima je dulu. Tak mengajak dekat 3 bulan, setahun macam tu dekat sana. Dia minta tukar sekolah kat kampung kami. Jadi Alhamdulillah permohonan dia diluluskan. Dia dapat dah duduk kat kampung balik kan. Tak perlulah duduk kat bandar. Itu salah satu contoh alasan yang betul-betul pukul lah. Dia nak, kalau kita kata nak kena pindah bandar. Kadang ada setengah orang dia sakit kalau kat kampung. Hospital kat kampung tu perkhidmatannya tak berapa sesuai dengan penyakit yang dia ada. Ataupun tak berapa maju. Jadi dia terpaksa kena duduk dekat bandar. Dia terpaksa kena duduk dekat bandar untuk memudahkan proses dia mengambil segala jenis rawatan yang diperlukan lah. Jadi, sebenarnya kita semua ada alasan kenapa kita duduk kampung, kenapa kita duduk bandar. Tak ada orang saja-saja je. Kecuali kalau dia betul-betul anak datuk ke, anak datin ke, dia tu boleh lah ada alasan. Kita macam orang biasa ni, kita biasa-biasa je lah. Okay? Jujur saya cakap, kita kena biasa-biasa. Kita ni tak ada segala jenis gelaran tengku ke, datin ke, datuk ke, tak ada. That's why kita kena hidup sederhana. Lagi satu, bila hidup sederhana tu, okay, kita kena bersyukur. Jangan kata aku duduk kat kampung tak best. No. Setiap tempat ada keindahannya tersendiri. Ada kelebihannya tersendiri dan semuanya lengkap. Okay. Apa rezeki Allah bagi kat kita semuanya lengkap. Jadi kita jangan nak ejek kehidupan orang lain. Jangan mengata pasal orang lain. Fokus kat diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Okay. Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.